Assalamualaikum dan salam bahasa jiwa bangsa kepada para pendengar setia kami. Kita mulakan slot Tawarikh episod 40. Pada tanggal 23 Disember 2006, pertandingan debat bahasa Melayu 100 jam tanpa henti anjuran DBP dan UiTM yang berjaya menarik penyertaan seramai 100 pasukan debat terdiri daripada pelajar IPT dan orang awam. Pertandingan ini telah menempa nama Malaysia dalam World Book of Records. Pertandingan ini diadakan dengan tujuan untuk memupuk semangat kecintaan terhadap bahasa Melayu melalui kegiatan ilmu dan wacana intelektual, di samping menggalakkan penyertaan masyarakat umum dan pelajar institusi pengajian tinggi dalam aktiviti yang memperkasa bahasa kebangsaan di pentas antarabangsa. Sekian perkongsian pada hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Teruskan mendengar saluran kegemaran anda, Radio DBP. Assalamualaikum dan jumpa lagi.